Nak tengok betul ke ada orang minyak malam tadi? Mana tahu kat grup WhatsApp kampung Aloya. Kau ni Aloya, orang semua takut, kau pula excited. Tak takut ke kalau dia datang peluk kau dari belakang? Kalau dia datang, peluk balik, baru dia tahu siapa bos An. Alah, Aloya, semua benda nak dicabar. Tapi malam ni elok kita jangan keluar. Aku pun nak tidur dengan mak aku malam ni. Takut. Assalamualaikum. Hei, Fatia kan cuma ni. Depa ada kata apa tu? Depa ada kata ni, hampa ni, jangan lupa kita boleh tak? Kita kena kuda, bab. Waalaikumsalam, Pak Man. Ish, Pak Man speaking London. Kami ke apa nak tahulah betul ke orang minyak tu muncul diri malam tadi. Betul ya, malam tadi budak Bismillah tu kenal orang. Nasib baik orang kampung tak tolong. Tapi itulah, dia buat komod terus. Jadi aku nak bagi pesan dekat apa lah. Apa dia, Pak Man? Dengar dia tu, orang minyak ni bukan makhluk dah. Dia manusia main di puncak. Jadi mulai malam ni hampa semua jangan keluar lepas tutup rumah dekat dan kalau boleh pakai baju lagi berpeluh atau letak propok tentu bintang dekat bilik boleh halang orang minyak daripada masuk tempat apa, faham? Pak Man, kalau dia datang juga, Kalau dia datang kita lawan lah. Tapi buat masa ni aku nak semua orang berjaga-jaga. Jangan panik. Nanti aku akan adakan kawalan di Gembong ni. Tunggu dia datang rumah, siap-siap perempuan baru. Kalau dia bau, terus ambil.